Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin hadirat muslimin muslimah a'azzakumullah. InsyaAllah malam ni kita membedah kutayib kitab kecil Manhaj Salaf, Akidah Salaf. Mungkin ada di antara kita sering mendengar kalimah salaf dan manhaj salaf, tetapi apabila ditanya apa itu salaf, hampir kebanyakan mereka tidak dapat menjawab dengan betul. Sedangkan orang yang mengaku sebagai penganut, pengikut manhaj salaf ataupun tarikatus salaf, mereka diajar oleh syekh-syekh kita jangan menggunakan satu istilah kecuali kita faham apa istilah itu, apa saja istilah. Dan di antara orang yang paling canggih mengajarkan kepada kita tentang apa itu istilah-istilah yang digunakan dalam fiqh dan sebagainya, antaranya adalah Imam Syafi'i rahimahullah. Cuba lihat, Imam Syafi'i tidak menggunakan sesuatu kecuali istilah itu dijelaskan dulu. Begitu juga Aqidatus Salaf ataupun Manhajus Salaf. Kalau ditanya apa itu salaf, kalau kita menjawab salaf itu salaf itu bukan satu jawaban. Jadi mulai hari ini, kenapa saya memperkatakan pada malam ini tentang manhaj salaf? Ada orang-orang yang sedang menyerang salaf kerana mereka tahu bahawa manhaj salaf adalah manhaj yang paling benar. Maka dikatakan bukan manhaj salaf, Wahabi gitu. Betul kan? Sebagaimana seorang hamba Allah tu dia menulis Wahabi tu sekarang katanya mengaku sebagai salaf. Katanya salaf zaman dulu, salaf itu tak ada lagi. Dan berbagai-bagai tuduhan yang mereka cuba mengelirukan mereka-mereka yang sudah kembali kepada manhaj salaf. Supaya tidak membuang masa, cuba lihat halaman 20. Definisi manhaj. Manhaj ini adalah kalimah Arab yang tulen. Kalau manhaj salaf, kalau manhaj itu kalimah Arab yang tulen, itulah yang paling tepat untuk kita gunakan. Manhaj ataupun nahaj ataupun minhaj dari madah nahaja yanhaju nahjan, yang semuanya mempunyai satu makna yang bermaksud jalan yang terang. Lihat, manhaj ataupun nahaj ataupun minhaj adalah jalan yang terang, lurus dan jelas, seperti yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita disuruh ikut jalan yang lurus. Dari segi bahasa, manhaj ialah at-tariqul bayyinul wadih wa yutlaqu 'ala at-tariq al-mustaqim aw sunnah.
Manhaj ialah jalan yang jelas, terang, dan dikatakan juga mengikut jalan yang lurus atau mengikut sunnah. Jadi kalau kita katakan saya bermanhaj salaf, saya ikut jalan salaf yang terang. Kalau katakan saya bermanhaj salaf, saya mengikut jalan yang lurus, jalan salaf yang lurus, ataupun mengikut sunnah. Kalimah manhaj saya katakan diambil daripada bahasa Arab kerana disebut di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Ma'idah ayat 48. Surah kelima ayat 48. Apa ayatnya? Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhajah. Disebut minhaj ataupun manhaj. Yang bermaksud bagi tiap-tiap umat yang ada di antara kamu, kami jadikan atau tetapkan satu syariat dan jalan. Jadi disebut minhaj tu jalan. Minhaj tu jalan. Biar kita pahami benar-benar, diulang-ulang, dengan diulang-ulang kita akan lebih faham. Seterusnya, berkata Abu Ja'far bahawa manhaj ataupun minhaj atau nahaj ialah jalan yang terang dan jelas, al-bayanul wadih. Dan apabila dikatakan tariq nahaj, bererti jalan yang terang atau bayin, jelas. Jadi manhaj atau minhaj atau nahaj adalah jalan yang terang, yang lurus dan sunnah. Menurut Ibn Kathir, ini seorang ulama tafsir yang mazhabnya mazhab Syafi'i, anak muridnya Ibn Taimiyah rahimahullah. Menurut Ibn Kathir rahimahullah, manhaj ialah fahuwa at-tariqul wadihus sahal. Maka manhaj ialah jalan yang terang dan mudah. Jalan yang terang dan mudah. Bermakna kalau katakan manhaj salaf, jalan yang terang dan mudah atau sunnah yang diambil daripada salaf ataupun mengikut salaf. Seterusnya, manhaj menurut istilah ialah cara. Kalau manhaj salaf, cara salaf, aturan ataupun aturan salaf atau prinsip yang digunakan atau digunakan pakai bagi setiap pembelajaran secara ilmiah. Sebab kalau kita pergi Saudi dikatakan apakah sistemnya, dikatakan manhaj. Kalau yang di Madinah dikatakan manhaj salaf. Jadi manhaj adalah sistem atau peraturan yang ada di Saudi. Dikatakan manhaj salaf artinya manhaj cara lama, seperti di Madinah. Kita teruskan supaya lebih jelas lagi apa itu makna manhaj. Lihat di halaman 22. Qala Ibn Abbas radhiyallahu anhu, sabilan aw sunnah. Berkata Ibn Abbas bahawa manhaj ialah jalan atau sunnah. Qala Ibn Abbas sekali lagi, sunnatun Nabi. Kalau ikut manhaj ia di jalannya Nabi atau sunnatun Nabi. Awil bayyinul wadih, bermaksud sunnah Nabi atau yang terang dan yang jelas. Jadi manhaj adalah yang terang dan yang jelas. Qala Ibn Abbas sabilan aw syari'atan. Dan dijelaskan oleh Ibn Abbas juga, dikatakan manhaj adalah jalan atau syariat. Jadi kalau manhajus salaf, sabilus salaf ataupun syari'atus salaf. Kemudian kalimah yang dikatakan yang kedua, manhaj kemudian salaf. Apa itu salaf? Okey, kita teruskan dulu. Kalimah salaf ini juga adalah kalimah Arab yang tulen. Manhaj terdapat dalam Al-Quran. Kalimah salaf juga terdapat dalam Al-Quran. Kalimah salaf juga terdapat dalam hadis-hadis yang sahih. Apa dia? Kalau dilihat di paragraf yang kedua, perkataan salaf telah dikenal sejak sekian lama oleh masyarakat Arab, antaranya melalui syair-syair Arab yang terkenal, yakni syair-syair jahiliyah. Syair-syair jahiliyah ini antaranya menjaga bahasa Arab. Syair-syair jahiliyah, makanya kalau orang nak tahu apakah itu bahasa Arab, dicari syair-syair jahiliyah. Sebetulnya Al-Quran itu banyak syair-syair yang mana orang Arab pada masa itu belum dipengaruhi dengan bahasa-bahasa asing. Arab belum buka Rum, belum buka Parsi, belum Kipti. Sekarang bahasa Arab bercampur-campur. Kalau tidak ada syair jahiliyah, kalau tidak ada Quran, tidak ada hadis, tak tahu mana satu bahasa Arab yang sunnah. Sehingga masa saya belajar di
Ummul Qura. Ada pesara-pesara dari Lebanon. Dia pernah menjadi pesara di American University, di mana di Lebanon. Dia mengatakan sampai universiti Kristian ni, kalau dia nak pastikan bahawa bahasa Arab ditulis, dia kembalikan kepada Al-Quran. Begitu juga tentang Nahu, baris atas ke baris bawah, dirujukkan kepada Al-Quran. Bermakna Quran bukan sahaja menjaga syariat ini, tetapi Quran juga menjaga bahasa Arab. Maka kita katakan, oleh kerana manhaj salaf, manhaj dalam bahasa Arab ada, dalam Quran ada, salaf dalam bahasa Arab ada, dalam Quran ada, bermakna bahasa ini bahasa Arab yang tulen. Jadi di segi bahasa tidak boleh dipertikaikan. Di segi maksud juga tidak boleh dipertikaikan. Kerana manhaj salaf apa itu? Ini kita nak bincangkan. Kalimah salaf dari kata salafa yasluhu salafan. Kalimah ini bermaksud yang telah berlalu. Yang telah berlalu. Salaf adalah kalimah yang bermaksud yang telah berlalu. Bentuk jamaknya aslaf atau sulaf. Apabila dikatakan salafur rajul bermaksud bapa atau seseorang yang mendahului kita. Okey, kita teruskan, mungkin masih belum dapat dipahami. Salaf menurut etimologi ialah orang yang awal, taqaddam, iaitu yang mula-mula. Atas sabak, orang yang terdahulu, yang telah berlalu. Jadi kenapa kalimah salaf itu digunakan? Kenapa kita katakan mengikut manhaj salaf, mengikut jalan yang terang, mengikut jalannya orang salaf yang terang, mengikut manhaj salaf, mengikut sunnahnya salaf. Jadi manhaj salaf bermakna ikut jalan salaf, mengikut tarik salaf yang terang dan jelas. Begitu juga ucapan al-qaumus sulaf dimaksudkan pendahulu bagi satu generasi. Atau perkataan salaf juga boleh dimaksudkan sebagaimana di dalam ungkapan tilhab man taqaddama min abaik wa zawi qarabik alladhina hum fawq fi sinni wal fadl. Yang dimaksudkan salaf sesiapa saja yang mendahului kamu. Siapa saja yang mendahului kamu, yakni orang yang awal yang mula-mula, seperti ibu bapa, kerabat yang lebih tua pada umur atau kedudukan. Jadi salaf adalah orang yang mendahului kita, siapa saja yang mendahului kita. Jadi kalau dikaitkan dalam agama, siapa salaf kita yang mendahului kita beragama? Sahabat. Kenapa kita disuruh ikut sahabat? Kenapa? Kerana sahabat pertama sekali dijamin oleh Rasulullah SAW, ashabi fil jannah, para sahabat aku adalah penghuni syurga. Jadi kalau kita ingin menjadi penghuni syurga, kita ikut jalan mereka, manhaj jalan salaf, orang yang terdahulu. Jadi orang yang terdahulu, sahabat itu dinamakan salaf, sebab mendahului kita mendapat petunjuk dan menerima Islam. Jadi kalau kita katakan manhaj salaf, manhaj jalan yang terang, jelas, yang lurus ataupun sunnah. Salaf adalah orang-orang yang pertama masuk Islam, orang-orang yang pertama mendapat hidayah, orang-orang yang pertama mengikut Rasulullah SAW. Maka kita katakan sahabat yang paling awal adalah salaf yang paling awal adalah para sahabat.